Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Tidak ada manusia yang dapat hidup abadi di muka bumi. Setiap yang hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang bermaksud setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah berjaya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 yang bermaksud semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang baru dibacakan tadi sangat jelas ditujukan buat umat manusia sebagai peringatan bahawa tidak ada siapa pun yang mampu kekal hidup di muka bumi. Setiap daripada kita akan kembali kepada Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempercayai kewujudan Tuhan, yang mempercayai kewujudan hari akhirat, yang beriman dengan hari pembalasan, hendaklah kita meneliti kembali tujuan asal kehidupan di muka bumi ini. Setiap langkah yang diambil, setiap nafas yang dihirup dan setiap saat yang dilalui mendekatkan kita kepada kematian, menuntun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mali walid dunya ma ana wad dunya." Apalah ertinya dunia ini bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, berehat sesaat kemudian meninggalkannya. Alangkah sementara sahaja kehidupan di muka bumi ini. Siapapun kita, bagaimanapun status kita di dunia ini, akhirnya tempat tinggal jasad kita adalah serupa, iaitu ditanam dalam tanah, manakala roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Ketika dibayangkan bahawa hidup kita ini ada akhirnya, ada penghujungnya, maka seharusnya kita lebih peka dan bertanya, adakah waktu lagi buat kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia dan tersangat istimewa, tanda cinta Allah buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah terasa dalam sanubari kita? Sudahkah terdetik dalam benak fikiran kita? Andai ini adalah Ramadan terakhirku, sudah cukupkah usaha dan amal ibadah serta kebaikan yang aku persembahkan buatmu ya Allah? Andai ini adalah Ramadan terakhirku, bimbinglah aku untuk selalu tekun dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Andai ini adalah Ramadan terakhirku, kekalkan keimanan dan ketakwaan dalam hatiku ya Allah, sehingga aku pulang kepadamu dalam keadaan yang selamat, damai dan bahagia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada baginda dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang ringkas, iaitu sesuatu yang boleh diamalkan oleh laki-laki ini." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau mendirikan salat, maka salatlah seolah-olah engkau akan berpisah. Salata muwaddi'in, salat yang terakhir, salat yang tidak ada kesempatan untuk salat setelah ini. Ini adalah pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beribadah seakan-akan nasib kita pada hari akhirat kelak sangat bergantung harap dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini. Kerana kita tidak pernah tahu bilakah ajal akan menjemput kita sehingga kita tidak berkesempatan lagi.
Jangan pernah meremehkan waktu yang dikurniakan buat kita. Perjalanan di dunia ini perlulah kita lihat sebagai peluang untuk melakukan taat dan kebaikan. Diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i selalu membawa tongkat meskipun dia masih kuat. Muridnya Al-Muzani rahimahullah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa Tuan Syekh menggunakan tongkat sedangkan kamu masih kuat? Imam Syafi'i rahimahullah pun menjawab, aku melakukannya agar sentiasa ingat bahawa aku adalah seorang musafir ketika hidup di dunia. Apabila kita menggambarkan diri kita adalah seperti seorang asing ataupun seorang pengembara di muka bumi ini, pastinya kita akan merasakan bahawa kita mempunyai tempat asal untuk kembali setelah selesai pengembaraan suatu hari nanti. Anggaplah perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini seperti ladang akhirat di mana kita menanam amal ibadah serta kebaikan di dunia ini dan hasilnya dapat kita rasakan di hari akhirat kelak. Telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kamu sia-siakan umurmu dengan tidak melakukan amalan baik di dunia, kerana akhirat hanya boleh diraih dengan amal kebaikan di dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang kesementaraan hidup di dunia tidaklah bermaksud untuk menakutkan kita terhadap kematian. Kerana hakikatnya setiap daripada kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Sang Pencipta kita, itu adalah pasti. Nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mengajarkan kita supaya berhati-hati pada setiap perbuatan kita, berhati-hati pada setiap perkataan kita, dan berhati-hati pada setiap detakan-detikan pada hati kita. Kerana semuanya mempunyai balasan di hari akhirat nanti. Biarlah balasan yang kita raih nanti adalah balasan kebaikan dan bukan penderitaan. Dari itu, perlulah kita sedari bahawa tujuan hidup kita adalah untuk melakukan yang terbaik dengan mengharapkan ridha Allah serta menginginkan pandangan kasih sayang Allah. Kita sudah pun berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita termotivasi untuk dilakukan pada bulan mulia ini dapat diteruskan sepanjang kehidupan. Antara matlamat terakhir dari bulan Ramadan ini diharapkan dapat menghasilkan kepekaan dalam amalan kita sehingga kita kuat semangat untuk melakukan kebaikan dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Seraya kita berfikir, andai ini adalah Ramadan terakhirku, ingin aku berikan yang terbaik semampuku. Berbuatlah yang baik, berucaplah yang baik dan bersangkalah yang baik supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan yang terbaik. Dari Allah kita datang, kerana Allah kita menjalani kehidupan dan kepada Allah kita akan kembali. Minallah lillahi ta'ala wa ilallahi raji'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, selamat berbuka.